Tapi macam yang kita boleh agakkan, semua teori dan kesimpulan ni tak dibiarkan macam tu je. Memang ada yang tampil untuk mencabarnya secara serius dalam dunia akademik. Jadi, tak lama lepas tu, ada penyelidik lain yang mula persoalkan asas kepada semua dakwaan ni. Dorang tanya satu soalan yang paling penting. Data yang korang guna ni, boleh percaya ke? Dan dalam respons dorang, pengkaji Earl Hunt dan Robert Sternberg bagi satu kritikan yang memang tajam, terus mencabar integriti penemuan-penemuan tersebut. So, poin utama kritikan ni ialah ia mencabar asas saintifik kajian tu sendiri. Bukan setakat tak setuju dengan kesimpulan, tapi dorang pertikaikan keseluruhan proses. Macam mana kesimpulan tu dibuat? Jadi, apa yang kita ada sekarang ni ialah satu gambaran yang memang berbelah bahagi. Satu pertembungan idea yang berlaku betul-betul di halaman jurnal-jurnal akademik. So, inilah dia pertarungannya. Satu pihak kata wujud korelasi kuat antara iklim, warna kulit dengan IQ nasional. Pihak lagi satu pula jawab, kejap, semua hujah tu dibina atas data yang tak betul dan sains yang lemah. Memang dua pandangan yang tak boleh nak bertemu langsung.